simpan kat dalam kamar. 3 minit belum. Miau. Love is so much. Untuk terjamah sikit berpuncak. Ni kami pada tamu untuk anggota polis. Ya, tak berat. Maksudnya office tu tak ada syarat apa? Mana macam mana? Dia boleh tahu dari segi syarat. Macam saya ada kerja pun balik kampung pergi siumat. Lembik. Cakap hai Ma. Mami jauh sikit, so Mami tak masuk frame lah. So this is online. So ni basically macam kita pergi healing lah ni. Pergi healing. Masalahnya kat bawah ni boleh keluar whatever you see but you cannot. Scary. Kamu nak rasa mesti tak kala. Tengah tunggu nak check in hotel tapi hotel check in pukul 2, sekarang baru pukul 12.45. More moments later. Pulak dah. Jom kita pergi rumah makcik saya. Very hot. Ada kereta U-Temp. UTM. I hate U-Temp. Nak cari food untuk makan petang. Sekarang pukul 5.30 kot. Kan lah? 5.30 dah kan? Ya. 5.30 dah. Saya balik saya nak edit vlog. Molek kan? Mana? Merah. Dan beli food. Soal sama makan. Sikit perut dah. Nak berak. The next morning. Saya lupa nak buat tripod yang suction tu. To the healers when I was on tour. Sekejap. Nampak tu. Tercocok jarum. Wow. So, kita nak cari makan. Tapi dari tempat yang kita nak makan tutup. So kita lah makan mana. So selamat pagi guys. Oh my god. Terima kasih. Jauh ais, jauh dong. Duduk. Yay. Saya tak tahu apa yang dalam ni banyak sangat dalam kamera saya sampai 40 minit.
Setahu saya record sikit je. Saya ni sangatlah massive vlogger. What? Ada manga crunchy RM4 only. Dina show mesti je murahnya. Alah, bos bang. Selamat. Wow, apa? RM4 besar ni banyak. Terima kasih. Di mana nak scan Kampung Raja? Okay, jom. Kejap. Apa kau nak jimbak? Mami nak buat apa? Caranya. Mami cakap apa tadi? Cerah lah, yes. Tak ada. Cakap dulu baru yang bergerak. Mami Mami tak Mana ni? mana ada aircon. Oh. Whatever. Lagi ikut. Lepas tu Lepas tu Gina skin. Sekarang dia ke hotel ke apa lagi ni? Okay. Hotel ni. Tak payah makan nasi dah sekarang ni. Ya. Kalau aku nak beli. Nak makan nasi. Nasi ni ruji hariannya. Semua orang tahu yang sayang akan nasi lebih daripada. Aku tahu sedap kacang banyak congok situ. Aku rasa. Jom Giko bye. Sesungguhnya penat ni sebenarnya. Nanti kita kena sikit saya nak edit video ni. Apa ni? Daripada show ni yang dirindui. Walaupun panas. Oh dah. Bagi Giko je pun. Tudungku. Saya tak suka. Kenapa saya tiba-tiba suka Justin Bieber ni? Saya suka Justin Bieber sebab dia. There is no one team. You make me complete. Sampai kedai untuk disewa. Kalau nak sewa, gila sewa. Nak beli gula-gula. Saya tak tahu sebenarnya saya nak beli apa. Mana nak ni? Yang tu. Saya nak yang ni. Lepas tu saya nak yang mana lagi? Gula kabung. Tu tahu. Bilalah saya nak buat ni. Cooking with Sophia. Okay. Saya nak biskut lah. Saya nak ni. Saya nak ni. Sekejap lah. Tengok ni. Tak apalah saya tak nampak. Film dia comel tapi saya tak nampak apa-apa. Saya nak cari bekas tu saya letak earphone baru saya. Ni aku. Ni comel. Budak pula Oh ni comel ni. Ini lagi comel. Oh ni lagi bergaya. Bye. Saya ambil ini satu. Syamah tak? Tengok ni. Okay, saya nak ini yang ini. Okay dah. Siapa adalah beauty? Apa dia? Siapa yang berujung last kali bayar untuk kalian tetap. Tak. Lain-lain. Mami punya honey lemon. Sebab dia kata Saya punya salted caramel. Ni daripada tadi kan. Lepas tu kalau sebelum punya ia tu Apa? Dia nak dia jaga lah Gila. benda tu. Dia pelanggan tak ni dia jaga lah. Ya. Kalau tidak semakin berkurang lepas kata dia. Tapi betul. Betul aku tak usin. Lagi gitu. Aku tak payah. Sebab kita beli topak ni. So hari ni kita ada nak ambil gambar. Tangan yang penting. Macam mana? Ada Magnum chocolate.
Ganache dia sedap. Kek dia keras sikit. Harap ini sedap. Tapi dia cantik sangat. Saya nak ambil gambar. Pahit. Okay lah, cabalah serabut. Okay, kita dah sampai masjid kegemaran dan parking kegemaran. Solat, lepas tu sebelum tu kita nak berak, lepas tu pergi solat, lepas tu pergi pantai. Kita pergi family mart dulu lah, lepas tu pergi pantai. Nanti habis tak baik. Makan kerupuk buat. Suka yang pink. Okay, jom kita pergi balik ke kereta. Kereta makin lurus, makin cantik, makin profesional. Sebenarnya tak tahu nak beli apa sebab macam tak ada apa-apa. Bukan ni ke? Hi guys, another. Hi guys, kita nak makan samyang macam biasa. Tapi itulah, aircon bunyi kuat. Tak apalah, kita makan je lah. Tak pernah dengar kes perempuan bunuh lelaki sebab cemburu, tapi lagi Selalu kan? Bukanlah selalu, tapi macam usually. Cemburu bukan pelik, tapi bukanlah tiket untuk membunuh, lagi nak nafsu pertikaman. Kita pergi area pantai. Cari makanan lagi. Weh, tak penat ke makan? Penat weh. Takkan nak berak setiap saat. Mi celup tulang special. Mami nak mi celup, saya nak kudapan je. Kita dah sampai. Rupa dia macam gini. Sabar-sabar, kita drive. Ubah apa je tegak. Dah ni. Cantik pun masalahnya. Alamak, dah 10 hari dah tak chat Arina. Saya rindu dia. Tapi itulah, negeri jauh-jauh. Saya Selangor, dia Johor. Masih tu. Saya suka. Kita lah nak makan. Buat. Nanti saya Ni bawa dekat. angkat tangan. Angkat tangan, meletup angkat tangan. Jom simpan barang. Okey lah. Sambung nanti lah. Malam bila. The following day. Saya harap saya boleh edit semua hari ni. So saya dah tak larat dah nak simpan-simpan video. Yesterday I've posted the me and Azwa going out. And then yeah, I think I'd be able to post Balik Kampung vlog, which is dated since, is it 1 May? So we were going to the masjid to go wait for the bus. And then this is the not really a scenery. Sebab kita dah tahu hotel je. Kita bukan ada pemandangan. Kita dah bangun tidur. It's quite like that. And yeah, right now it's 7:45. Wait, before that, I want to show you my outfit for the rest of the day. I think we'll be arrived, I hope, before 9 PM. Yeah. So you barely see my fit. So saya tak iron baju ni sebab saya malas. Sebab saya larat dan saya penat. Kedua yang baju yang mak. Orang tak nampak. But nampak sebenarnya.
Kucing. Mana ada? Mak boleh bagi lambat lagi teh. Kecil tu kan cepat. Selamat pagi. Tak Ya. nenek yang tu. Maksudnya dekat je. Cantiknya cahaya matahari. Dah ada dia. Lagi solat je. Sebab nak zuhur dah. Lepas tu dah lepas. I'm busy. I wanna puke. I'm hungry, but I wanna poop. Ya. Buruknya. Astaghfirullahaladzim. Penatnya. Saya rindu dia. Okay, bye.